berjanji dan ku bersumpah setia, demi Tuhan dan negara akan ku korbankan jiwa. Aku berjanji akan satukan semua kita pertahankan. Kesejahteraan yang dibina bukan sekadar diukur melalui pencapaian ekonomi, malah diterjemah menerusi peningkatan kualiti hidup, peluang yang lebih saksama serta pengagihan manfaat pembangunan yang menyeluruh. Inilah komitmen Kerajaan Madani untuk memastikan tiada seorang pun tercicir dari arus pembangunan tanpa mengira kaum, agama, wilayah maupun latar belakang demi membina Malaysia yang lebih makmur, bersatu padu dan sejahtera. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat Perak Darul Ridwan, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Penghargaan juga turut saya zahirkan kepada Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia serta semua kementerian dan agensi yang terlibat, Barisan Pentadbiran Kerajaan Negeri serta seluruh jawatan kuasa pelaksana yang telah berganding bahu menjayakan majlis pada hari ini. Kekuatan kita adalah bersekutu, bertambah mutu, unity in diversity. Untuk apa? Untuk angkat martabat, harakat, darjat rakyat dalam semua bidang. Bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Merdeka! Merdeka! Merdeka!